Korang dah tengok cat ke belum? Gold terbang lagi hari ini. Hari ini gold sekali lagi mencatat sejarah mencecah ke paras tertinggi iaitu 5,500 per ounce. Ini bukan kali pertama pasaran menjangkakan gold akan mencecah ke paras 5,000 per ounce. Cumanya, pasaran tidak menjangkakan gold boleh hit the target selaju ini. So dalam video hari ni aku rasa aku nak explain dekat trader-trader gold dekat luar sana bagi korang faham sikit apa yang sedang berlaku kepada gold dan korang wajib tahu benda ni. Gold dalam pasaran disebut sebagai safe haven asset ataupun aset pelindung nilai. Makna kata kalau kat peringkat antarabangsa ataupun geopolitik tidak stabil, pelabur akan memilih untuk melabur di dalam emas. Dan jika pelabur mencari emas, maka harga emas akan naik. Ini semua contoh-contoh dan berita-berita yang memberi ketidakstabilan kepada geopolitik antarabangsa. Contoh yang terdekat, perang US dan juga Venezuela. Perang antara Ukraine dan juga Rusia yang telah masuk ke fasa baru. Kapal armada US yang telah pun berada di perairan Iran yang menimbulkan ketegangan di Timur Tengah. Dan yang terbaru, news FOMC yang baru sahaja dirilis pada pukul 3 pagi tadi. Ini semua contoh-contoh dan berita-berita yang memberi ketidakstabilan kepada geopolitik antarabangsa. Bila isu-isu tersebut memberi impak kepada pasaran, terutamanya kepada dolar Amerika, maka pelabur akan melarikan pelaburan mereka kepada gold. So ini adalah contoh-contoh kenapa semenjak 2 menjak ini gold sangat agresif naik mencanak sehingga hari ini. So, dah faham sikit? Kalau tak faham lagi korang tulis kat ruangan komen, insyaAllah saya akan reply komen korang.